Anda rasa sakit di tulang belakang kerana paha dan saya boleh buktikan. Dalam video ini, anda akan mengetahui sama ada ini adalah kes anda dan bagaimana untuk memperbaikinya dengan dua senaman yang anda boleh lakukan sekarang di rumah. Apabila otot-otot di belakang paha menjadi pendek, ia menjadi terlalu aktif, tidak dapat berehat dan ia menarik pelvis ke dalam. Dan dalam posisi ini, anda akan sentiasa menekan cakra lebih kuat yang tidak baik, terutamanya bagi mereka yang mempunyai hernia cakra atau yang mempunyai penonjolan. Anda akan mengumpul ketegangan otot di bahagian pinggang dan akan membebankan ligamen tulang belakang. Tidak meregangkan otot-otot ini dengan betul adalah satu kesilapan yang menyebabkan banyak rawatan tulang belakang, hernia cakera dan masalah siatika tidak berkesan. Dan apabila saya bercakap tentang cara yang betul untuk meregangkan, ia bukan sekadar terus meregangkan otot. Siapa yang pernah cuba jenis regangan tradisional itu, tahu ia sangat menyakitkan dan biasanya tidak berkesan. Kita akan meregangkan otot hamstring secara refleks. Dan untuk memastikan supaya anda dapat merasai sendiri perubahan pada badan anda, kita akan mula dengan membuat ujian terlebih dahulu. Anda hanya perlu membongkok ke depan tanpa memaksa hingga tepat sebelum terasa sakit. Idea di sini adalah anda hanya perlu rileks dan anda akan tandakan menggunakan pen. Biar saya selak seluar saya di sini. Saya boleh saja buat video ini dengan memakai seluar pendek, tapi sekarang sangat sejuk. Anda akan duduk. Hanya rileks dan tandakan dengan pen di mana anda dapat capai dengan tangan anda. Fokus pada saya. Latihan pertama adalah untuk melonggarkan lekatan antara otot dan saraf di belakang paha. Nampak rumit, tapi ia seperti membiarkan otot menjadi lebih longgar di dalam. Anda akan baring dekat dengan dinding, boleh di atas katil, di lantai, di sofa, seperti yang saya lakukan di sini. Satu kaki berada di bawah, satu lagi kaki diluruskan. Tumit disandarkan. Untuk anda tahu bahawa anda berada pada jarak yang betul, dalam regangan yang berkesan, yang berfungsi dan selamat, anda akan tarik kaki anda. Biar saya tanggalkan stokin di sini. Kalau tidak, nanti dinding kotor dan isteri saya tak suka. Anda akan tarik kaki anda dan akan rasa hanya regangan di belakang kaki, di betis, di belakang lutut, di paha. Jika anda tarik dan tidak rasa regangan, anda terlalu jauh dari dinding. Jadi hanya perlu rapatkan lagi. Jika anda tarik dan rasa sakit, rasa terbakar, terlalu tegang atau tidak selesa, anda terlalu dekat. Jadi, hanya perlu jauhkan sedikit. Ambil masa yang diperlukan untuk cari jarak yang paling berkesan dan selamat untuk anda, ya. Dalam posisi ini, anda hanya perlu buat pergerakan kaki, macam pergerakan orang yang guna mesin jahit manual dulu. Apa? Kita memang dedahkan umur kita, kan? Ya, betul lah tu. Anda akan buat ini 3 kali, 3 set, sampai penat. Bila dah mula penat, turunkan kaki, tunggu sampai penat hilang, kemudian sambung semula dan ulang 3 kali untuk setiap kaki. Bila anda bangun, anda akan rasa tulang belakang anda jauh lebih longgar, lebih ringan, lebih lega. Inilah perbezaan antara guna cara yang bijak, bukan guna tenaga, untuk memperbaiki keadaan tulang belakang. Malah, jika anda ingin mengambil langkah lebih untuk menjaga tulang belakang anda berhak mendapat program senaman selama 2 minggu untuk dilakukan di rumah anda mengikut video harian. Dalam program Koluna Lever, kita memperbaiki 4 tonggak utama untuk tulang belakang yang sihat. Ia memperbaiki titik-titik ketegangan otot, membantu melegakan sendi, mengaktifkan otot-otot yang betul untuk menyokong dan melindungi tulang belakang, serta memperbaiki bahagian-bahagian lain badan yang menyebabkan ketidakseimbangan pada seluruh tulang belakang kita. Dan sekarang, kita akan melakukan regangan selama 10 saat hanya di bahagian yang diperlukan. Tujuannya di sini adalah untuk mengembalikan keseimbangan badan. Dan saya terlupa nak beritahu, pautan untuk Koluna Left ada di bawah dalam penerangan untuk sesiapa yang ingin tahu lebih lanjut, mendapatkan maklumat dan untuk sesiapa yang ingin mula program ini sekarang juga. Jom kita mulakan. Tujuannya di sini adalah untuk mengimbangkan keseimbangan badan. Apabila kita mengurangkan ketegangan di bahagian depan tulang belakang, ketegangan otot yang terkumpul ini, otot-otot di belakang, termasuk otot-otot di belakang paha, perlu bekerja dengan kurang kuat. Untuk anda berdiri, untuk menyeimbangkan diri, saya dah cakap ambil masa 10 saat untuk anda rasa perbezaannya. Letakkan telefon di atas meja dan buat bersama saya. Letakkan tangan di paras pinggang belakang. Sebaiknya, jari-jari bersentuhan di belakang sini dan
Tanpa membengkokkan lutut, condongkan badan ke belakang sampai anda rasa regangan yang selesa, menyenangkan. Di bahagian depan, di perut, di dada, di hadapan tulang belakang. Jangan paksa, rasanya lebih kurang seperti meregangkan badan waktu pagi. Kekalkan rasa itu selama 10 saat. Dan sekarang, anda akan ulangi ujian itu untuk lihat sama ada tangan anda boleh capai lebih jauh atau tulang belakang anda sudah lebih longgar. Dan untuk memastikan pemendekan itu tidak kembali lagi, anda hanya perlu ulangi urutan ini sekali sehari mengikut susunan ini. Dan jika sakit itu turun ke punggung, ke kaki, saya tunjukkan cara untuk mengurangkan sakit saraf sciatic dengan cara yang bijak dalam video ini. Hanya klik di skrin ini untuk menonton. Jika saya dapat membantu anda, ingat untuk kongsikan video ini dengan seseorang yang memerlukan. Sekurang-kurangnya, seorang yang memerlukan. Itu sahaja yang saya minta. Teruskan menyebarkan kebaikan. Saya akhiri di sini. Salam hormat dan jumpa lagi.